Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusof bin Syahid Ali. Nombor matrik di 04116474. Okey, kami dari kumpulan yang mengambil tajuk aplikasi dalam politik Islam. Okey. Jadi saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu politik Islam. Ini politik Islam ni dia merujuk kepada sesuatu sistem pentadbiran dan pemerintahan yang mengikut ataupun berasaskan syariat Islam. Jadi apa saya nak cakap, politik ni dia bukan sekadar berebut kuasa, tapi dia adalah satu amanah yang mana sesuatu pemerintah dia kena melaksanakan dengan cara yang benarlah, untuk menegakkan keadilan, menjaga hak rakyat, semata-mata untuk melaksanakan hukum Allah. Jadi Islam sangat melaranglah yang mana sesuatu pemerintah melaksanakan yang bercanggah dengan syariat Islam. Itu adalah salah satu apa itu politik Islam secara ringkas. Sekarang saya akan sambung kepada matlamat politik. Okey, matlamat politik ni sangat penting bagi sesebuah politik ataupun bagi yang memegang tanggungjawab pada sesuatu perkara. Okey, kerana matlamat itulah yang akan membawa kepada senang untuk kita nak menjalankan tanggungjawab tersebut. Okey, itu dalam politik Islam ni saya akan menerangkan tentang 6 matlamat. Okey, yang pertama sekali adalah tentang keadilan. Keadilan ni sangat penting kerana dia adalah salah satu tunjang utama kepada matlamat ya, lagi-lagi dalam politik. Tak kira lah. Jadi seorang kepimpinan ni dia kena wajib berlaku adil, tak kira bangsa, agama. Okey, apa-apa pun dia kena berlaku adil. Itu pertama. Kedua adalah agama. Yang ni untuk menjaga kesucian agama, lagi-lagi adalah agama Islam lah. Dalam agama Islam pun sangat menekankan bahawa seorang ketua ataupun seorang yang telah memberikan tanggungjawab untuk menjalankan tugas, dia wajib mengikut syariat Islam. Okey, yang ketiga adalah menjaga nyawa. Jadi seorang ketua ataupun seorang yang memegang dalam politik ni ataupun menteri, dia wajib menjaga nyawa rakyat dia. Sangat-sangat penting lah. Contoh dia, kalau kerap berlaku kemalangan, kerap berlaku ni, maka wajib ketatkan peraturan, had laju semua itu. Itu salah satu cara untuk kita menjaga nyawa lah. Lepas tu jaga harta. Jaga harta ni sangat penting lah untuk ekonomi rakyat semua, sangat-sangat penting. Lepas tu jaga maruah. Jaga maruah ni sangat penting kepada semua umat, semua rakyat, tak kisahlah agama Islam ke agama bukan Islam ke, ini sangat-sangat penting. Aspek sini termasuk perempuan. Islam mengajar kita untuk menghormat perempuan, untuk menghormat maruah seseorang manusia. Jadi kita wajib untuk menjaga maruah rakyat kita. Dan yang terakhir sekali adalah kestabilan negara. Jadi adanya perpaduan yang baik, adanya menteri yang baik yang menjalankan tanggungjawab yang baik, maka akan adanya kestabilan negara yang sangat-sangat baik. Maka wajiblah seseorang menteri, ketua itu menjalankan tanggungjawab dia dengan betul. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada isu yang pertama. Okey, isu yang pertama ni adalah berkaitan dengan rasuah dalam politik Islam. Rasuah ni apa? Rasuah ni adalah salah satu pemberian dalam bentuk wang, hadiah, semata-mata untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri ataupun habuat untuk diri sendiri. Okey, bentuk-bentuk dia adalah dalam politik lah. Bentuk-bentuk rasuah dalam politik Islam adalah kita membeli undi. Kita membeli undi untuk pilihan raya, yakni mana kita memberi wang kepada seseorang
untuk untuk meminta dia mengundi kita, untuk mendapatkan sokongan, hanya semata-mata untuk undi kita. Kita nak menang, kita guna cara yang kotor, bayar dia mahal-mahal. Itu salah satu. Yang kedua adalah salah guna kuasa. Yang ni kita dah dapat kuasa dah, kita dah menang, kita dah dapat kuasa, lepas tu kita guna salah kuasa, tak ambil duit rakyat untuk kepentingan diri kita. Beli BMW pakai duit rakyat, beli rumah pakai duit rakyat. Yang ni salah guna kuasa. Lepas tu menerima suapan, yang mana kita terima suapan atas dasar untuk menjayakan sesuatu projek yang salah. Kita terima suapan daripada seseorang, yang mana contoh kita menerima suapan yang dia nak buat projek dekat tanah wakaf, tapi tak boleh. So kita terima duit tu, so tak boleh lah menerima suapan tersebut. Kesan dia adalah rakyat akan hilang kepercayaan pada kita. Lepas tu apa, akan berlaku ketidakadilan dalam sesebuah negara. Jadi macam-macam lah. Jadi kita sendiri kena elak benda-benda tu tersebut. Okey, seterusnya saya akan beralih kepada kaedah fikir, yang mana saya ambil daripada kaedah kubrah yang pertama, al-umur min maqasidiha. Okey, yang mana saya ambil kaedah sugrah dia, la sawabah illa binniyah, yang mana maksud dia tiada pahala melainkan dengan niat. Yang mana huraian dia adalah perbuatan seseorang itu dikira pahala ataupun dosa adalah dengan niat dia. Kalau niat dia adalah untuk berkaitan dengan perkara yang haram, jadi perbuatan itu adalah dikira dosa dan haram. Kalau niat dia adalah berkaitan dengan ibadah ataupun perbuatan yang baik, maka dikira ibadah ataupun pahala. Jadi dalam konteks rasuah ni, dalam konteks rasuah ni adalah walaupun rasuah ni dia orang kata apa, disamarkan dengan hadiah, sumbangan, tapi niat dia adalah untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri. Yang mana menggunakan cara yang tidak betul, cara yang kasar, untuk mendapatkan undian, untuk mendapatkan sokongan, salah guna kuasa, pakai duit rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Dia beli kereta tak salah, tapi dia pakai duit rakyat tu salah. Maka di sini adalah dikira perbuatan itu adalah sangat dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Amir Aiman bin Azizan. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang fitnah dalam politik. Fitnah ni berlaku apabila seorang membuat tuduhan terhadap orang lain tanpa bukti yang sah. Biasanya tujuan dia untuk menjatuhkan imej atau reputasi pihak lawan. Kalau kita lihat kesannya kepada individu, fitnah ni boleh merosakkan maruah dan nama baik seseorang walaupun dia sebenarnya tidak bersalah. Kalau kita lihat kepada masyarakat pula, fitnah ni boleh menyebabkan perpecahan, pergaduhan dan hilangnya semangat perpaduan. Sebab itu Islam ni memandang serius perbuatan fitnah dan melarangnya. Jadinya Islam mengajar kita dalam politik hendaklah mengikut syariat, tidak melakukan fitnah terhadap pihak lawan, bersikap jujur, adil dan profesional. Okey, pada slide ini, isu fitnah ni boleh dikaitkan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi al-aslu baqa ma kana ala ma kan, iaitu hukum asal kekal sehingga ada bukti. Maksudnya seseorang itu dianggap berada dalam keadaan asalnya, iaitu tidak bersalah sehingga terdapat bukti yang membuktikan dia bersalah. Okey, dalam konteks politik, kita ni tidak boleh semena-menanya menuduh seseorang melakukan jenayah atau penyelewengan hanya berdasarkan khabar angin ataupun dakwaan yang tidak pasti, iaitu tanpa bukti yang jelas, atau kita hanya sekadar mendengar khabar angin. Okey, oleh sebab itu menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan pihak lawan adalah haram di sisi Islam kerana ia bertentangan dengan prinsip keadilan, iaitu kaedah ini juga berperanan untuk menjaga maruah manusia dan mengelakkan berlaku kezaliman dalam masyarakat. Jadinya
kita aplikasikan isu ini, iaitu fitnah ni dilarang dalam Islam, dalam politik ni dilarang dilarang oleh Islam untuk melakukan fitnah, kerana dia dapat menjatuhkan pihak lawan atau menjatuhkan maruah seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Saul Hamid di 24116476. Okay. Untuk slide ni, saya akan cuba terangkan tentang isu berita palsu dalam politik. Berita palsu ni ialah penyebaran maklumat yang tidak betul untuk mempengaruhi pemikiran rakyat. Okay. Sekarang ni, benda ni memang banyak berlaku sebab ramai orang menggunakan media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan WhatsApp. Kadang-kadang berita ni disebarkan untuk nampak sangat meyakinkan sebab ada gambar, video ataupun ayat yang nampak macam betul. Tapi sebenarnya maklumat tu tak betul pun. Okay, tak sahih. Dan ada juga yang sengaja direka untuk menipu orang ramai. Benda tu yang bahaya kalau nak tahu. Okay, dalam politik pula, kita fokuskan kepada politik. Dalam politik pula, berita palsu ni biasanya digunakan untuk jatuhkan pihak tertentu, pengaruhi sokongan rakyat ataupun timbulkan kebencian antara masyarakat. Okay. Antara kesan berita palsu ialah rakyat jadi keliru dan mudah percaya benda yang tak betul, benda yang tak sahih. Bila rakyat dapat maklumat yang salah, mereka boleh buat keputusan tanpa fakta yang sebenar. Benda tu yang bahaya. Okay. Berita palsu juga boleh mencetus pergaduhan, boleh menimbulkan pergaduhan. Okay? Dan perpecahan dalam masyarakat. Contohnya, bila ada pihak sebarkan fitnah atau tuduhan tanpa bukti, orang ramai mula bergaduh dan saling membenci antara satu sama lain. Benda tu tak boleh lah. Okay. Bukan itu sahaja. Kalau berita palsu terus tersebar tanpa kawalan, ia boleh menghilangkan keamanan negara. Masyarakat jadi hilang kepercayaan dan keadaan boleh jadi huru-hara. Okay. Sebab tu, kita sebagai pengguna media sosial ni kena lebih berhati-hati. Jangan terus percaya sesuatu berita tanpa semak. Kita kena semak dulu, tengok video tu sahih ke tak, baru buat keputusan. Slide yang seterusnya, tujuan lebih penting daripada lafaz. Ia berkaitan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi tujuan lebih penting daripada lafaz, macam saya cakap tadilah tajuk tu. Maksud kaedah ni ialah sesuatu perbuatan dinilai berdasarkan niat dan tujuan sebenar, bukan hanya pada kata-kata atau apa yang nampak di luar sahaja. Dalam Islam, niat ni memain peranan yang sangat penting dalam menentukan sama ada sesuatu perbuatan tu betul ke atau salah. Contohnya, ada orang bercakap dengan ayat yang nampak baik dan disampaikan dengan cara yang nampak profesional dan yakinkan, tapi tujuan sebenar dia untuk menipu ataupun senang nak kata untuk mempengaruhi rakyat ataupun untuk jatuhkan pihak tertentu, untuk timbulkan kebencian dalam masyarakat. Senang nak kata macam itulah. Sebab tu Islam sangat melarang perbuatan menyebarkan fitnah dan berita palsu, kerana ia boleh memudaratkan ramai orang. Sebagai umat Islam, kita kena pastikan setiap perkara yang kita cakap atau kongsi dekat media sosial datang daripada sumber yang betul, sumber yang sahih. Jangan sebab nak viral atau nak ikut orang lain, kita terus share sesuatu benda tanpa semak dulu. Benda tu bahaya. Kalau kita sebarkan berita palsu, kita bukan saja boleh rosakkan hubungan sesama manusia, tetapi kita juga boleh dapat dosa sebab menyebarkan fitnah.
slide yang terakhir iaitu kesimpulan. Okey, kesimpulannya, politik dalam Islam sangat tekankan nilai amanah, kejujuran dan keadilan. Okey, kaedah fiqhiyah ni membantu kita untuk menilai sesuatu isu semasa dengan lebih betul ikut syariat Islam. Okey, contohnya macam rasuah, fitnah dan berita palsu macam kawan-kawan saya syarah tadi itulah. Okey, semuanya dinilai berdasarkan niat dan tujuan sebenar sesuatu perbuatan. Okey, kalau tujuan dia untuk menipu, jatuhkan orang lain atau memudaratkan masyarakat, maka perbuatan itu adalah haram dan tidak betul dalam di sisi Islam. Sebab tu kita kena jadi pengguna media sosial yang bijak. Jangan terus percaya dan share sesuatu berita tanpa semak. Okey, akhir sekali, kita kena ingat bahawa politik dalam Islam ialah amanah, bukan tempat untuk kepentingan diri sendiri. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.